Korang, selamat datang ke Facebook aku. Okey, hari ni aku pergi klinik jumpa doktor untuk tukar O-ring getah braces aku. Korang tahu tak, sekarang ni kan dekat Malaysia ada satu benda viral, skamer 3 penjuru. Dia melibatkan penjual lepas tu dengan pembeli. So korang hati-hatilah ya. Sekarang dah famous. Skamer 3 penjuru. Dia kenakan pembeli dan juga penjual. Dia cakap dengan pembeli, engkau ni, contoh kau nak beli kereta dengan dia, yang kau ni member dia. Lepas tu dia cakap dengan kau yang pembeli tu ahli keluarga dia. So korang hati-hatilah ya. Kalau korang tak nak terciduk, baik hati-hati. Baik cari yang penjual kedai lah, lebih baik daripada korang nak beli dengan atas tangan ni. Lagi-lagi di antara, maksudnya macam tu, lebih baik kau deal terus dengan owner. Tak payahlah kau nak deal dengan orang tengah ke apa ke, tak payahlah. Kecuali kedai, kedai boleh dipercayai. Tapi kalau macam ni tak payahlah, sebab aku dah kena kepada orang-orang yang aku rasa kesian lah. Kalau diorang kena, lebih baik janganlah. Sebab duit ni dekat tahun 2026 ni bukan mudah untuk kita cari, betul tak? Lagi suami isteri nak kena kerja, kalau nak hadapkan suami je memang susah lah. So korang hati-hati lah ya. Sekarang ni dah famous. Time yang aku kena scam tu dekat KL. Itulah, daripada Johor aku pergi ke KL dalam masa 1 hari tu. Lepas tu malam tu aku dah transfer duit. Sekali aku tak dapat bawa balik kereta tu. Lepas tu pergi buat report lah. Pergi buat report dengan owner kereta tu. Pergi buat report. Lalas aku tak dapat duit aku. Aku dah buat aduan dekat bank pun, bank tak boleh buat apa sebab aku transfer kan. So korang hati-hatilah. Sebab bagi aku jumlah yang aku transfer tu bukan sikit. Kalau orang lain aku harap tak kena lah. Sebab yelah, kau faham tak? Usaha sendiri penat, lelah kau. Lepas tu orang senang-senang je nak tipu. Lagi satu, janganlah korang bagi orang sewa korang punya akaun untuk transfer ke apa. Nanti korang tak tahu apa-apa, tiba-tiba akaun kena beku. Kena sekat, kena freeze. Lepas tu korang kena pergi bank, lepas tu tak boleh buat apa. Kena settle dulu. Silap-silap kena naik mahkamah, lepas tu kena tahan. Aku pun tak tahu dah kan. Tapi hati-hatilah kan. Sebab zaman sekarang ni ramai je orang yang nak kasih orang lain pakai akaun, lepas tu kena apa-apa, dah susahkan diri sendiri. So kalau ada kawan nak pinjam akaun untuk transfer ke, untuk tumpang akaun ke, tak payahlah, tak payah. Nanti korang punya akaun tiba-tiba kena freeze, korang tak tahu apa-apa, lepas tu kena panggil. Dah tu je nasihat dari Jemah. Okey, bye.